Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran Selayang untuk kita siarkan perlawanan minggu ke-17 Liga A1 Semi Pro MBSB Bank Championship 2024-2025, di mana malam ini kita akan melihatkan pertarungan di antara Gombak FC yang akan menerima kunjungan Melaka FC. Di waktu ini, pemain kedua-dua pasukan sedang diiringi oleh pegawai perlawanan maju ke atas padang. Dan sebentar saja lagi kita harus membenarkan memberi laluan untuk lagu Negaraku dinyanyikan bersama-sama di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Para hadirin yang dikasihi, mohon berdiri bagi menghormati dan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan yang jelas, Negaraku. Kita bersama barisan pemain untuk Gombak FC yang diamanahkan oleh jurulatih mereka Muhammad Fadil Hashim, di mana Akhil Fadli tugas sebagai penjaga gol, Vinicius Saiful Hasnul, Ainul Iskandar, Fakru Faris, Nazrul Kamaruzaman, Zulfami Adi, Saiful Rizwan yang juga sebagai kapten untuk Gombak FC, Rushidan Wahid, Manuel Iseraman, dan juga pemain simpanan untuk Gombak adalah Ali Safwan, Khairul Anwar, Daniel Hadri, Syazwan Salihin, Hazim Iman, Khairi Sufyan, Syafiq Sabarudin dan juga Danish Haziq. Manakala untuk Melaka FC, kesebelasan utama yang diberikan tanggungjawab oleh jurulatih mereka K. Devon adalah Amirul Ikhwan, Zulhairi, Khairul Anwar, Hafiz Muhammad Johar, Ahmad Aziz, Nasir Basarudin, Michael Durkeshwaran, Muhammad Fikri, Fusaini Isa, Nizaruddin Jazi, dan juga pemain simpanan untuk Melaka FC malam ini adalah Muhammad Faizal, Muhammad Hadi, Jeremy Lim, Fakrullah Rosli, Roziat Daud, Solihin Muhammad, Lukmanul Hakim, Siti Ravelu, dan juga Fahmi Faizal. Pegawai perlawanan yang akan mengadili perlawanan ini adalah Muhammad Haris Syaharudin yang akan dibantu oleh Muhammad Hafizi dan juga Ahmad Noralim, manakala Muhammad Rizwan bin Husin akan ditugaskan sebagai pegawai perlawanan keempat untuk malam ini. Gerakan yang cuba dilakukan oleh Gombak sekarang ini. Satu lagi umpanan ke sebelah kanan. Tidak dijaga Zulfami. Rembatan dilakukan. Satu rembatan yang boleh dikatakan baik. Kita lihatkan kawalan yang kemas dilakukan oleh Zulfami daripada kaki kiri. Terus Kashwaran. Antaran baik tinggi. Satu tanukan cuba dilakukan namun lebih pantas Vinicius Vicente sebentar tadi. Namun begitu tadi yang lebih pantas. Melaka satu lagi tolakan ke atas. Baik kawalan cuba dilakukan oleh Nizaruddin. Dan kali ini terus diberikan kad kuning. Saiful Hasnul.
Tarikan yang dilakukan oleh Saiful Asnol sebentar tadi. Ke atas larian yang cuba dilakukan oleh Nizaruddin Jazi. Keshwaran bersedia, begitu dengan Fusaini Isah. Menunggu saja tiupan whistle. Baik daripada Fusaini. Namun kita lihatkan sekali lagi Akil menunjukkan ketangkasannya menyelamatkan tendangan yang cuba dilakukan oleh Fusaini. Namun Melaka akan terus cuba untuk melakukan asakan Rizaat yang begitu bermakna untuk Gombak FC. Satu serangan balas akan dilakukan sekarang ini untuk Gombak. Daripada sebelah kiri diberikan ke sebelah kanan. Rembata dilepaskan. Kali ini masih lagi kita lihatkan bola muntah yang hampir saja direbutkan kembali. Lihatkan gerakan Zulfahmi sekali lagi melakukan rembatan. Gagal ditangkap kemas oleh Amirul Ikhwan. Nazrul Kamaruzzaman pada Zulfahmi di sebelah kanan. Cuba untuk masuk. Oh, kita lihatkan sedikit kelang kabut di hadapan pintu gol Melaka FC. Ulang tayang akan melihatkan tolakan yang baik dilakukan daripada sebelah kanan. Perlawanan diteruskan, akan diteruskan. Tolakan gagal untuk melepasi Michael sekarang ini untuk Melaka. Baik, tolakan melihatkan Durkashwaran, melihatkan Nizaruddin terlepas. Nasir daripada jauh. Rembatan yang begitu baik dilakukan oleh Nasir sebentar tadi. Kita lihatkan meluru dan rembatan yang laju bak peluru juga. Bijak daripada Gombak. Melihatkan kedudukan Ainuddin Iskandar kosong. Terus melakukan umpanan ke tengah tandukan sekali lagi. Berjaya kali ini dilakukan oleh Manuel Corvelioni. Kita lihatkan satu lambungan bola yang begitu baik. Dengan begitu baik, namun kali ini berjaya dicuri kembali oleh Gombak. Umpanan Rushidan, rebatan dilepaskan. Berbahaya pemain ini. Kita lihatkan di satu ruang yang boleh dikatakan agak sukar. Namun Amirul Ikhwan mudah pada Ruziat yang cuba bantu di bahagian bawah. Nizaruddin dilebarkan ke sebelah kiri. Terlepas pula sebentar tadi daripada Khairul Anwar. Namun masih lagi ruang. Durkashwaran, hantaran berjaya dilakukan. Satu tandukan dilakukan oleh Ruziat. Namun mungkin tidak begitu tepat. Tendangan yang berjaya dilakukan, tandukan. Dan masih lagi berjaya untuk diselamatkan. Kita lihatkan kembali. Tandukan dilakukan. Baik. Dan sekali lagi Melaka menerusi Fusaini Isah. Giliran Melaka untuk bergerak dengan lebih garang. Cantik daripada Fusaini. Nizaruddin. Rembatan kaki kiri yang agak lemah mudah. Kawalan dilakukan oleh Akil Fadli sebentar tadi. Kita lihatkan. Mungkin rembatan dilakukan oleh Nizaruddin tidak begitu tepat. Cantik kawalan dilakukan oleh Ali Safwan. Oh, ruang sekarang ini untuk Gombak Emmanuel. Ingin memperdayakan penjaga gol Amirul Ikhwan. Kita lihatkan. Ingin menguis bola tinggi. Manul Hakim masih lagi berjaya mengawal Nizaruddin. Pendek saja umpanan ke sebelah kiri. Ruang untuk Adi, rembatan berjaya dilakukan. Namun masih lagi kita lihatkan ketangkasan yang dipamerkan oleh Muhammad Akif Fadli. Belum perlawanan ini tamatkan dan tiupan whistle
mengesahkan kedudukan 0-0 di antara Gombak FC dan juga Melaka FC.